Ayam. Aku cak dulu. Mana Cik? Cik kat India lah. Aku punya. Apa tu? Aku nak tengok. Tak boleh. Kau dekat lah. Alah, kau dah dapat yang goreng dah lah. Baik, tak pernah apa korang tunggu azan? Alah, kau ni bising lah. Macamlah tak tahu. Nanti baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, kita orang nak pergi sembahyang tawarin dah ni. Kejap. Alah, bersolek lah tu. Betul. Wah, banyaknya duit. Kaya lah kau. Tahlilat dulu. Tahlilat. Mana boleh macam ni? Lagi kuping. Kau kena pasti aku lagi. Masa sembahyang, mana boleh cakap? Yelah, cucu-cucu opa memang baik. Jadi, kenalah puasa ikhlas. Jangan puasa untuk duit. Kau ni silap. Dapat pahala? Untuk apa? Untuk masuk surga lah. Ayam! Hei, budak-budak ni. Tak kuasa aku.